Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Nama saya Muhammad Aiman Farhan bin Muhammad Yusof. Hari ini saya akan membentangkan tentang asas kemahiran nyanyian muzik. Kita teruskan kepada definisi nyanyian. Nyanyian merupakan satu bentuk seni suara yang dihasilkan melalui lagu ataupun melodi dengan menggunakan suara manusia sebagai alat utama. Salah satu cara untuk menyampaikan mesej, perasaan atau cerita kepada pendengar biasanya disertai dengan irama, lirik dan juga tempo. Antara isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan ini adalah aspek-aspek yang mempengaruhi teknik vokal, prinsip asas dalam nyanyian dan juga isu-isu dalam nyanyian. Antara aspek-aspek yang mempengaruhi teknik vokal iaitu sebutan dan artikulasi, seterusnya fonetik, resonans, pernafasan dan juga postur tubuh. Seterusnya, kita teruskan kepada postur badan. Postur pertama iaitu postur berdiri. Seseorang penyanyi perlulah berdiri tegak dengan kaki merenggangkan sedikit dan badan diimbankan kedua belah kaki serta semua anggota badan dalam keadaan selesa. Kepala mestilah tegak dan juga terus pandang ke hadapan. Seterusnya, postur duduk. Penyanyi mestilah duduk tegak dan merenggangkan sedikit kaki dan tangan di atas paha. Kemudian duduk 1/3 bahagian kerusi dan tidak menyandar. Seterusnya, dada mestilah ke hadapan dengan bahu ke belakang dan elakkan angkat bahu. Kepala mestilah sentiasa tegak dan pandang lurus ke hadapan. Ada contoh postur untuk menyanyi. Yang pertama, postur berdiri iaitu berdiri tegak, renggangkan sedikit kaki seluas bahu. Silakan calarikan dagu dengan lantai, tangan di sisi. Postur duduk. Duduk di bahagian tengah kerusi. Tegakkan badan, elakkan bersandar. Letakkan kaki di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit dan satu lagi di belakang sedikit. Kemudian letakkan tangan di atas paha. Aspek seterusnya, pernafasan. Dalam nyanyian, mulut dan kerongkong perlu dibuka luas untuk laluan udara yang banyak bagi menghasilkan tone yang lebih resonan. Pernafasan dikatakan sebagai penggerak utama ataupun alat utama bagi menghasilkan bunyi. Pernafasan diafragma. Diafragma ini melibatkan penggunaan otot diafragma yang terletak di bawah paru-paru. Caranya mestilah berdiri dengan tegak dan meletakkan satu tangan di atas perut dan juga dada. Tarik nafas dengan betul. Pastikan bahawa perut yang berkembang, bukan dada yang menaik. Kawal nafas semasa menyanyi, hembuskan secara perlahan-lahan. Bila menyanyi, pastikan tangan terasa perut bergerak masuk secara terkawal. Latihan ini amat digalakkan dengan mengulang setiap hari kepada setiap penyanyi yang ingin membuat pernafasan yang sangat betul. Seterusnya, sebutan. Dalam nyanyian, sebutan bunyi vokal haruslah jelas supaya dapat menghasilkan tone yang sangat baik. Sebagai contohnya, A, A. Sebagai contoh, aku salah atau kita. I, E ataupun ekor, petak, tauge. I, ite, cincin dan sini. O, orang, kota, pidato atau lain-lain. U, ular, tunas ataupun kuat. Aspek seterusnya ialah fonetik. Pembunyian yang melibatkan pertuturan atau sebutan yang terhasil daripada suara ketika pertuturan. Fonetik ini melibatkan sebutan dari segi vowel dan konsonan dan juga segala aktiviti yang berkaitan dengan bunyi suara yang dihasilkan. Antara contohnya bercakap, menjerit, ketawa dan juga menyanyi. Hasil pertuturan ini terjadi melalui bunyi yang dihasilkan daripada lapisan vokal cord yang terletak di kawasan tekak. Bunyi yang terhasil ini dibentuk oleh kawalan otot mulut, bibir, lidah yang dihasilkan sebutan tertentu. Seterusnya, resonan. Resonan adalah getaran udara dalam suatu rongga yang boleh menghasilkan resonan dan ia disebut sebagai resonator. Seterusnya, ketika vokal cord bergetar, ia menghasilkan suara melalui rongga resonan yang terbuka. Seterusnya, ketika seseorang itu bernyanyi, resonan itu berlaku pada 3 bahagian.
iaitu rongga dada, rongga mulut dan hidung dan juga rongga kepala. Seterusnya kita berbalik kepada prinsip asas dalam nyanyian. Yang pertama, prinsip disiplin dalam proses pembelajaran nyanyian. Seterusnya, penguasaan kemahiran vokal dan juga penjagaan suara. Seterusnya, disiplin dalam proses pembelajaran nyanyian. Sebagai seorang penyanyi, kita perlu sentiasa berfikiran positif kerana fikiran yang negatif ini akan menjatuhkan semangat, terutamanya semasa kita proses pembelajaran nyanyian. Seterusnya, kita haruslah bijak dan kerap melakukan latihan kerana tanpa latihan kita tidak dapat meningkatkan kemahiran kita. Dan juga mengamalkan postur badan yang baik seperti mana yang ditunjukkan, postur berdiri dan juga postur berduduk. Seterusnya, penguasaan kemahiran vokal. Yang pertama, pengawalan pernafasan yang baik dapat mengeluarkan suara dan tone yang cantik serta harmoni. Seterusnya, pastikan nada yang betul dan intonasi yang tepat dengan cara latihan bernyanyi bersama piano. Dan belajar bagaimana mengubah kekuatan dan intensiti suara dengan baik. Seterusnya, penjagaan suara. Penjagaan suara ini amat penting dan perlu dititikberatkan kepada setiap penyanyi. Yang pertama iaitu hidrasi, di mana penyanyi mestilah minum air secukupnya untuk menjaga tahap kelembapan suara. Seterusnya, pemanasan suara. Hal ini amat penting untuk melakukan latihan suara sebelum memulakan nyanyian. Seterusnya, elakkan suara keras. Kurangkan menggunakan suara yang kuat atau menjerit kerana ia boleh menyebabkan ketegangan kepada pita suara kita, menyebabkan tone menjadi tidak berapa sedap. Seterusnya, rehatkan suara. Suara juga memerlukan rehat, terutamanya selepas sesi nyanyian yang panjang, dan menggunakan teknik vokal yang sangat betul. Seterusnya, isu dalam nyanyian. Antaranya ialah faktor yang mempengaruhi perkembangan penyanyi, etika persembahan dan juga nyanyian solo dan berkumpulan. Antara faktor yang mempengaruhi penyanyi, yang pertama ialah teknik vokal. Kemahiran dalam teknik vokal termasuk pernafasan, artikulasi dan juga penguasaan nada adalah kunci untuk menghasilkan suara yang sangat baik. Seterusnya, kesihatan suara. Bagaimana yang dikatakan tadi, hidrasi. Mana faktor kesihatan seperti hidrasi, diet dan penjagaan suara memainkan peranan yang penting dalam nyanyian. Seterusnya, persekitaran. Persekitaran yang positif dan sokongan dari penonton dapat meningkatkan keyakinan dan juga semangat kepada kita dan penyanyi. Selanjutnya, etika persembahan. Etika sebelum persembahan iaitu bersedia lebih awal, sedia dengan kostum ataupun pakaian dan juga solekan, membuat sesi pemanasan suara, peka dengan arahan yang diberi. Semasa etika persembahan, yang pertama, tumpukan perhatian, berada dalam keadaan sedia dan selesa, berbaris di tempat yang disediakan, berdiri dalam postur yang betul. Etika selepas persembahan, elakkan perbuatan yang tidak baik, pulangkan kostum atau alat yang dipinjam, jangan tinggalkan barang, kumpul di tempat yang ditetapkan. Di samping itu, nyanyian solo. Isu dalam nyanyian solo yang pertama ialah tekanan dan kebimbangan. Hadapi tekanan besar untuk memberikan persembahan terbaik, di mana kita harus membuat latihan supaya tidak ada tekanan dalam membuat persembahan. Seterusnya, ketidakpastian suara. Jika penyanyi mengalami masalah suara, mereka ni tidak boleh mempunyai rakan untuk menyokong. Mereka tidak dapat meningkatkan semangat mereka kerana tidak ada rakan yang mengimbangi persembahan tersebut. Seterusnya, kekurangan sokongan. Tanpa kumpulan penyanyi mungkin merasa lebih terasing dan kurang mendapat sokongan sosial semasa persembahan. Sebagaimana yang dikatakan, seorang penyanyi ini kehilangan semangat dan tidak boleh melanjutkan persembahan mereka. Seterusnya, isu dalam nyanyian berkumpulan. Yang pertama ialah keserasian suara. Sukar untuk mencapai keserasian dan keharmonian dalam kumpulan kerana setiap orang mempunyai tone suara dan teknik vokal yang berbeza. Ya, terutamanya dalam menyanyi duet, kita haruslah membuat latihan dan cara pemilihan penyanyi itu haruslah untuk menyanyi duet ni haruslah ada keserasian. Jadi perlulah dibuat latihan untuk mencapai keserasian tersebut supaya duet itu menjadi duet yang terbaik.
Seterusnya, pembahagian tugasan. Pembahagian tugasan ini boleh menjadi isu jika tidak diurus dengan baik. Betul, sebagaimana saya katakan tadi, penyanyi ini haruslah tahu cara mereka, tahu di mana step mereka. Setiap penyanyi ini haruslah macam tahu tempat mana bahagian yang perlu diambil, lirik yang mana yang ni lirik kamu, lirik saya. Kalau tidak, dia akan bercampur gaul, menyebabkan persembahan tersebut menjadi tidak baik. Seterusnya, perbezaan pendapat. Isu ini selalunya berkaitan dengan pemilihan lagu, gaya muzik atau cara persembahan dan menyebabkan ketegangan. Ya, betul. Sebagai contohnya, persembahan hari raya ketika tu, kemudian penyanyi ini mempersembahkan nyanyian rock, menjadi tidak kenalah. Jadi haruslah membuat latihan dan agar perbezaan pendapat ini tidak dapat dielakkan. Seterusnya, koordinasi latihan. Mengumpulkan setiap anggota sukar, terutamanya jika mereka mempunyai komitmen lain. Betul. Bagaimana kita menyanyi secara berkumpulan ini, bagi contoh yang kita bagi dalam satu kelas tu, ada pelajar, segelintir pelajar ni dia mempunyai komitmen yang lain, yang contohnya menjadi penari ataupun kru. Perlu diasingkan agar persembahan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Okey, yang terakhir saya akan mempersembahkan demonstrasi nyanyian di mana saya akan menyanyikan lagu Lenggang Kangkung. 1, 2, 3. Lenggang, lenggang kangkung, kangkung tepi telaga, balik dari menyambung, makanlah nasi sahaja. Sekian, terima kasih.